So lunch hari ni 1 sudu nasi, 5 ekor ikan belanak, brokoli rebus, timun and sambal tempoyak. Bismillah. Hmm. Waktu pantang suka gila makan ayam, brokoli dengan nasi kicap. Tu je. Kalau seminggu tu je lah makan tu. Hmm. Hmm. Ni bagus, anak soleh. Dia tu main je mak dia makan. Tak ada pun nak curi-curi ikan. Tak macam kucing kat luar sana kan, Cang kan? Brokoli sayur yang beginner friendly untuk you try sebab dia tak rasa apa-apa sangat. Jangan kabut. Duduk diam. Habis.